Okey, soalan episod 2 yang kita petik daripada skrip antara kita. Kenapakah korporat sering dianggap keparat? Bincangkan baik dan buruk syarikat dan jangkauan yang boleh dicapai oleh sesebuah syarikat di Malaysia dan luar negara. Pada dasarnya, syarikat ni adalah sebuah entiti, sebuah entiti ataupun sebuah badan yang diwujudkan melalui undang-undang. Dan badan ini, entiti ini diberi kuasa melalui undang-undang. Kuasa tu ialah kuasa untuk bertindak menyerupai seorang manusia, yang mana seorang manusia pada dasarnya dia boleh membeli harta, dia boleh menjual harta, dia boleh buat berniaga, buat bisnes dan juga dapatkan pendapatan dan belanjakan perbelanjaan tu. Kemudian dia boleh menandatangan kontrak, dia boleh menjamin. So itu semua dibolehkan ataupun melalui proses undang-undang syarikat boleh buat perkara-perkara tu. Tetapi dengan syarat syarikat tu digerakkan oleh sekurang-kurangnya dua pihak lah, iaitu para pemegang sahamnya, orang-orang yang melaburkan modal dalam syarikat itu ataupun pemilik, dan pihak kedua ialah lembaga pengarah, iaitu orang-orang yang dilantik oleh pemegang saham untuk mentadbir syarikat tu. Okey, so pada hari ini kenapa timbul isu-isu korporat dianggap keparat? Sebab syarikat itu dia wujud atas kertas. Okey, syarikat dia tak buat salah apa, dia wujud atas dasar undang-undang dan adalah satu kebaikan apabila kita bekerjasama ataupun berpartnership dengan orang dan ada hitam putih. So itu adalah satu kebaikan dan undang-undang syarikat memerlukan pula bila kita buat sesuatu keputusan tertentu kita kena ada hitam putih. So itu antara kebaikan-kebaikan bila kita buat perniagaan bersama partner kita dan atas platform syarikat. Okey, jadinya keparat apabila sebabkan pada skala besar syarikat mendapat modal daripada ramai pelabur-pelabur, dan bagi syarikat besar, syarikat-syarikat yang contohnya yang di float di bursa saham, syarikat-syarikat itu shareholdernya, pemegang sahamnya ramai dan juga modalnya pun besar. So setiap orang yang melabur di dalam syarikat-syarikat sebegitu, memang semata-mata untuk mendapatkan pulangan, ataupun dia orang memang nak untung, untuk buat duit, niat untuk buat duit lah pada dasarnya. Jadi mereka meletakkan tanggungjawab kepada lembaga pengarah, dan lembaga pengarah kalau ikut struktur sekarang ada yang akan lantik pula CEO lah apa semua, orang-orang yang diberi kuasa pula untuk menggerakkan syarikat tu dan menggerakkan segala urusan perniagaan dan memastikan syarikat tu buat untung untuk diberi pulangan kepada pemegang saham. So pemegang saham dapat pulangan dalam bentuk dividen Okey. Jadi dalam masa yang sama CEO dan juga lembaga pengarah sebagai pengurusan tertinggi syarikat, mereka juga menikmati apa saja habuan keuntungan yang diperoleh dari syarikat. Jadi untuk mencapai matlamat untung kepada pemegang saham, yang mungkin pemegang saham mendesak ataupun mengubut ke, kalau you tak boleh perform, kami akan undi dan buang you dan gantikan CEO baru or something like that. So di situlah timbulnya lembaga pengarah akan kadang-kadang menekan para pekerja. Bila para pekerja ditekan, para supplier, para orang-orang yang mereka buat bisnes, supplier kecil-kecil semua tu ditekan maknanya duit-duit mungkin lambat dibayar, para pekerja dikerah buat kerja lebih dengan gaji yang rendah ataupun disuruh buat bermacam-macam kan, atas dasar semata-mata atas dasar kerjaya dan juga untuk mengekalkan pekerjaan sekianlah. So di situlah timbulnya kadang-kadang situasi di mana seseorang mungkin pekerja merasa ditindas, dizalimi dan lain-lain. Okey. So
Semua itu berlaku atas pilihan manusia, okey, dibuat oleh manusia. Mungkin hitam putihnya tidak salah, tapi manusia yang memilih untuk melakukan kesalahan-kesalahan itu demi memenuhi sesuatu agenda tertentu. Bagi Sdn Bhd syarikat kecil-kecil, kebanyakannya pemegang saham dia dan pengarahnya adalah orang yang sama. Dan bagi syarikat kecil, mereka buat bisnes ni untuk cari makan, ya, untuk sara diri. Jadi kadang-kadang kerana mereka punya modal pun tak banyak, tak ada tekanan. Tak ada siapa yang tekan mereka untuk pastikan mereka akan dapat dividen. Okay? So dia tahu dia bekerja untuk sara diri. Jadi di situlah dia akan cuba sedaya upaya untuk menjaga bisnes dia. Menjaga bisnes termasuk menjaga pekerja, menjaga pelanggan dia dan juga menjaga supplier-supplier dia.